Okay, so kita dah pasang. Biasa OBD, untuk soket OBD tu semua kereta ada. Kereta tahun 2000 ke atas semua ada. So dia biasa dekat bawah steering ni lah. Nanti korang kena cari soket OBD tu. So sekarang ni kita nak connect dulu. So first kita connect dulu. So dia dah connect tu tak lama pun. Biasa sekejap dia connect. Okay, dia connect. So nanti kita nak tengok dia macam mana dah connect. Okay, dah connect dah. LLM dengan ECU dah connect. So kita tengok, kita pergi dashboard dia. Dia punya RPM ni. Dia tengok sama tak. Okay, naik. So memang dia connect. Memang connect dengan kereta ni lah. So sekarang ni kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok adalah statistik penggunaan minyak dia. Okay, kita tengok dekat ni. Average fuel consumption dia, kilometer per liter. Berapa banyak yang pakai. Okay, yang ni fuel. Berapa banyak liter pakai dengan distance. Kita akan pastikan distance kita sama. Jalan yang sama kita akan ambil 10 km macam itu. So kita akan tengok dia punya data macam mana. So jom kita start. Jom, let's go. OBD scanner ni kita dah start jalan dah. Okay, kita akan tengok average fuel consumption. Yang ini kilometer per liter. Berapa banyak kilometer kita pakai, average dia untuk 1 liter. Sepanjang kita running lah. So kita akan tengok distance juga. Distance travelling ni kita akan pastikan lebih kurang dalam 10 km. Tak jauh lah, kita tak nak buat jauh-jauh sangat. Jalan yang sama. Lepas tu fuel use. Okay, fuel use ni berapa banyak liter yang kita pakai dalam sepanjang 10 km tu. Okay, so sekarang kita akan start jalan. Dah ambil jalan yang senang, jalan yang tak ada susah-susah. Kita ambil dan kita akan pastikan average speed average speed ni lebih kurang sama. Tapi yang tu tak boleh kawal sangat. Kita tak boleh kawal sangat, lebih kurang dalam 30 kita akan ambil ke 40 macam gitu saja. Alright, so jom kita akan tengok sepanjang 10 km ni berapa banyak minyak yang kita guna tanpa pakai Voltex dulu untuk untuk Persona ni. Persona ni tak pakai Voltex lagi, nanti kita akan pakai Voltex lepas ni. Yang kali kedua kita akan pakai Voltex lah. So let's go.